Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada dekat Kawan Ibu Aras 4. Kalau dari pada bawah naik eskalator pergi ke kafe, depan kafe tu ada pintu terus masuk dalam kafe. Hari ini shortcut pergi, harganya RM25. Harga asal RM30. Kisah shortcut ini tentang apa? Dia adalah inspirasi orang berniaga kecil-kecilan. Ada dalam pengetahuan, ada dalam pengajaran, ada dalam perkongsian. Antara yang menarik yang saya kongsikan adalah perkongsian dengan marketing berkenaan dengan promosi. Kadang-kadang kita promosi ni suka hati cakap kan. Contoh ayat yang sebenarnya tidak boleh kita cakap macam ni. Kami bagi harga modal je ni, ada untung. Kalau betul-betul harga modal, tapi kalau sebenarnya anda jual dengan harga untung RM1 pun, kita boleh kita cakap dengan tu lagi jatuh penipu. Itu adalah promosi kami berkenaan dengan promosi. Sebab kami pernah ditegur oleh pelanggan. Itu yang kita pengalaman kami. Kami jual tudung harga RM25. Dalam ni adalah kisah jualan tudung kanak-kanak RM25. Kemudian kita ada harga promosi harga RM5 je. RM5 tu untuk beberapa helai sahaja. Jadi bila pelanggan datang, pelanggan marah. Dia tanya yang mana? Yang ni. Dah, 3 helai je. Itu adalah satu pengajaran yang besar lah untuk kami. Kami belajar keusahawan Islam. Tapi bila buat marketing, masa tu kita rasa okey. Tapi sebenarnya dia dalam kategori tidak sepatutnya jadi macam tu. Kalau dia ada sikit, Assalamualaikum semua yang baru sampai. dia dapatkan shortcut tersebut di jutawan. Cari je, nampak dia dari awal, nampak. Assalamualaikum. Jutawan buku. Yes, adik-adik semua. Assalamualaikum yang baru sampai. Sekarang ibu kita ada Iman Zrol, kita ada Daya Farhana dan juga Naim Daniel.